tugas melakukan semakan terhadap pengurusan kewangan sesebuah badan tergolong dalam takrif melakukan muhasabah, iaitu usaha untuk mengenal pasti kelemahan, kesilapan dan kesalahan pengurusan kewangan agar dapat dilakukan pembetulan dan penambahbaikan. Jabatan Audit Negara diberikan tanggungjawab penting sebagai penjaga amanah awam untuk memastikan keterusan dan sifat bertanggungjawab dipenuhi oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Jabatan Audit Negara juga melakukan semakan untuk memastikan dana awam diuruskan secara berhemah, berkesan dan bebas daripada penyelewengan. Audit yang dilakukan secara telus, jujur dan amanah dapat membekalkan maklumat penting untuk membantu usaha-usaha pembetulan dan penambahbaikan. Laporan audit yang dibentangkan secara jujur dapat membantu jabatan-jabatan yang terlibat mengenal pasti kelemahan, lalu tindakan pembetulan boleh diambil. Hakikatnya, audit yang dijalankan secara objektif, telus, jujur dan amanah berperanan sebagai benteng utama pencegahan daripada berlakunya penyelewengan dan kekeliruan.